akhirnya. You look stunning there, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people. Champagne and rolled up nose, breathing up some broken homes. Surrounded but still alone. Let's leave the party. Tu abang nampak sungai. Abang nampak sungai. Tu air terjun tu. Tu terjun. Tu air terjun tu. Air terjun. Air terjun. Kiri. Kami sekarang berada di Ringlet. Ringlet ni dia bersebelahan dengan Singlet lah. So kita nak sampai dah ke destinasi pertama kami. Sekarang kita tengah tunggu Lokman. Dia tengah isi minyak. Mungkin dia buang sesuatu jugalah sekali kan. So nantikan. Dia tanya. Main ke? Okey. Okey, Aisyah mana Aisyah? Aisyah okey? Syah okey. Jalan. Mana ada bagi ke atas tu? Macam tak make sense ke atas dia tu. Ikan bilis. Ikan bilis? Bukan lah. Ikan bilis. Ikan kecil. Bagi satu tak ramai orang. Tapi tak juga. Kau tengok tak tadi bagi satu macam mana nak parking penuh. Kat mana? Okay, hati-hati tau. Sini cukup tak? Masuk. Masuk lagi. Lagi. Baru lepas hujan. Abang, sini. 2, 3. Aisyah. Gambar. Abang. Bang, Ada betul nasyid tu lah. Ada 2-3 orang nyanyi dengan Faiz. hari tu kau akapela kat bawah tu. Oh ya. Yelah macam tu orang tu. Kita pergi mana? Kita ada kamera Highland. Okay. Setelah berapa lama plan? Semalam. Semalam. Till 19 minit. Ya. Betul juga Kita kena set kat tempat dulu. No, sampai atas tu saya tengok saya semput. Masamnya muka. Laju. Boleh ni tak boleh hanya. Ada Agim ada sebelah.
Malu pula kahwin nanti. Duduk sini tak? Nanti nak duduk dekat boyan tak? Kalau duduk kat boyan, ibu letak. Boleh bang, bye-bye uncle. Cepat bang. Bang lari kat sini. Ha, cepat. Lari pergi kat ayah. 1, 2, 3. Pergilah dekat ayah kata dia. Tengok ayah. Ni, ayah dah cakap dah baju ni besar. Ibu tak percaya. Ha, tengok ni anak kita ni. Halas lebet. Kakak jangan lupa. Lepas tu tunduk. Okey. Hati elok-elok tau. Naiklah cepat. Ibu tak boleh masuk. Jadi ibu dah buka. Abang okey? Mak okey. Tadi abang pergi mana? Yang kena pegang badan dia. Tadi kita turun yang ni kita naik. Kita tergelosor. Ya, tadi abang pergi mana? Bang naik. Tahan badan dia. Mana? Review sikit. Up. Video. Terbaik. Ya. Tak, betul lah. Maksudnya okey. Palapu. Pas sekarang ni hujan abang. Palapu. Kan ayah? Ya. Sini. Duduk sini Aisyah. Yo, tengok sikit pemandangan. Pemandangannya apa? Okey, duduk bawah. Kita tak main dulu dengan Atif. Nanti kalau ada apa-apa panggil ibu. Ya, sekejap. Sekejap je. Aku nak buka je. Atif nanti Ismail. Ni kan dekat abang. Dia boleh pegang macam ni. Sekejap. Okey, sekejap Aisyah keluarkan dulu. Kita Lukman dia busy sikit lah. sikit lagi. Dia bercuti dari kerja tapi dia bawa kerja. Ya. Dia nak release stress kot. Bang. Mak Atif. Tengok TV dia empat. Tadi empat. Dia tambah 3 nak. Tanya siapa nak cerai? Siapa nak cerai PM tepi. Siapa gaduh adik-beradik? Faraid? Sedihlah. So far kita punya. Macam gelak ke? Baru nampak dia gelak. Aisyah, seronok tak cerita tu? Aisyah, Seronok? seronok tak? Seronok? Cerita IPP seronok? Seronok. Belalang. Belalang? Fokus kat serangga. Serangga pasal ke? Ha, apa RM5? Ha, memandai je. Grasshopper belalang. Oh. Abang, Geram ni rambutnya tontik tu. Serangga ke? Merah, kuning, tengok kuning merah. Oh sebab ada 4 portion. Dia nampak 4 portion tu dia Kan, kata itu ayah. dia sebenarnya. Kan? Apa dia? Tu meneres. Abang Abang, ada elok, pun. nanti jatuh. Kan ayah? Yelah. Ni rambut ni kenapa bang? Kenapa tiba tumbuh ni? Mana tu? Kita apa macam tu? Pasal malam setiap hari kan? Mall tu ada apa? Mall tu ada apa? Tak tahulah. Yang selalu orang jalan tak kat gambar je. Dia konon-konon macam feeling overseas lah. Sebab ada jam cantik. Cuba buka Google. Buka Google. Lepas tu kat situ ada ni lah, ada apa? Kedai makan juga kat situ. Makan berat mungkin kat situ. Yang pasar tu Kukudam ya? Ya. Kan? Mat? Lukman okey? Tak kisah? tak kisah pun. Okey. Kita tak kisah.
Lepas tu Giana Kelantan. Sama ke? Macam ni. Kalau orang tanya kan, kat sini ada line tak? Line? Nak jawab apa? Kat Cameron Highland ni ada line tak? Unlimited. Tak, salah. Jawapannya ada. Ni. Line. Lawaknya. Mana tengok tadi? Ni ha. Tu je lah. Tu biasa orang tak kat gambar dekat depan jam tu. Oh. Walaupun saya macam dekat ni je. Walaupun Apa saya tu? tak tahu kenapa. Macam dekat apa tu yang dekat Pahang juga. Bukit Tinggi. Fraser Hill. Bukit Tinggi, ya Dia betul. nak buat konsep macam tu lah kot. Mungkin lah, tapi banyak kedai makan juga kat situ. Lapar. Sebab sejuk kot. Tak, sekarang ni tempat makan dia okey ke? Dia ada macam Mary Brown. Datang sini makan Mary Brown. Boleh lah. Esok boleh, esok. Tak terfikir pun now ni aku banyak. Ya, IC punya tu. Aku dapat raya macam lambat tidur Nas. Memang kita ada ni kan. Ada apa appointment? Dia memang penting kot. Dummy. Controller dummy. Lokman yang suruh. Tak. Aunty Syafa, ni Aunty Syafa punya. Wow. Betul tak? Sama tak? Ada cermin mata, ada tudung, ada senyum. Okay. Kakak nak ibu lukis siapa pula? Baby small je. Panas kan? Mochi ke? Perisa apa? Coklat strawberry. Coklat? Blueberry. Strawberry. Apa? Tak main je. Mochi. Geli. Jatuh. Dia buat baru. Saya macam macam tu. Tapi besar lah. Beli dia dia kecil. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas.
So hari ni hari kedua kita punya trip. So trip kita pada kali ni simple je. Kita pergi ke CHP, Cameron Highland Pahang. So untuk hari kedua ni boleh kita boleh pelak ya tu. Pelak ya. Boleh. Bang, abang nak susu tak? Nak susu? Nak susu? Ya, nak susu tak? Duduk atas sekejap. Bang, tu bas tu dia tulis LK? LKS. Apa maksud dia? Lim. Bas. LKS, Lim Kit Siang. Siang. Abang nak pergi mana ni? Bas. Tengok anak-anak. So kita meneruskan perjalanan kita untuk ke Agro Farm. Sekarang kita dekat Berincang. Berincang ni asal usul nama daripada British lah. Yang dulu dia apa? Dia nak bawa bincang asalnya. Tapi dia orang ni pelat. Sebab bincang-bincang dia sebut Berincang. Yang apa pula bincang, tanah rata lah. Ni tanah rata. Laju. Kan? So sekarang kita dekat Agro Farm. Agro Farm Kita dekat Agro Farm. Pergi dekat zoo ke apa? Tahu. Kan? Ya. Yang menariknya kat Agro Farm ni dia banyak nilai. Asal tadi Dia kenapa? Ha? Kenapa? Ha? Kenapa tadi? Ni tak lupa. Tak, bila 3 free. 4 to 10 years old. Tahu Sebenarnya kita boleh nampak. argue tu. Jadi 3 ke 4 apa? Dia tulis dah 3 Ke bawah. ke bawah. So umur 3 tahun, still 3 tahun. Patutnya tu kan. Ha. Kenapa tiba-tiba boleh terima? Sebab manusia tak sama. Dulu kan ada sekolah agama. So mereka menjaga benda tu dah. Yang macam Aizah hati-hati. so hari ni kita bawa burung dia. Tu dekat tangan uncle. Abang burung kali Makan orange. burung lah. Mana burungnya? Mana burungnya? Sana. Nah, Tu ada lagi satu tu. Pergi makan ni. Allah. Dekat luar. sini. Korang macam Oh, orang dia nampak besar ni. lagi. Nah, sini nak makan burung. Abang ni tu. Okey, kat sini. Hura, hulu angkat macam tu. Pegang. Atas. Ada kat atas tu burung tu. Burung. Okey, jaga jom. Dekat angkat. Pegang burung boleh. Jangan buang tau abang. Sini jom. Wah, pandai lah. Dia nampak situ lagi banyak. Lagi banyak kot. Okey. Aisyah berasa. Okay, ibu ambil gambar. Macam tu buka baju. Buka lengan, ambil lengan. Burung macam dia. Syarat bagi burung ni. Bang, macam mana ni bang? Tak habis kita punya makanan ni. Dah kenyang. 2, 3, 1, 2, 3. Melintang tadi tak dapat. Ni terdapat, jelas. Kena pegang. Oh, kena buka ni. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Asal nak? Burung ke atas burung makan. Boleh Oh, lah. tu tali. Ni burung apa lah? Burung sakona. Ha? Burung? Sakona. Sakona. Sakona bukan pemanas ke? Kalau kat Jordan Sakona tu. Kenapa? 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 Ni abang. 3 burung. Burung dah kenyang. Dah kenyang. Abang sini.
Ayah, itu biar awak ke ni? Ya, itu biar awak. Ha, biar awak. Apa yang dia bunyi lah. Yang saya nak bersin. Ini adalah Santorini. Santorini adalah pulau yang berada dalam negara Athens, iaitu ibu negara Greece. Daripada Athens nak ke Santorini melalui masa berapa? 2 jam melalui udara. Sekarang dah dekat kat Imran lah. Sekarang ada di mana? Di sana. Bangunan diorang memang semua macam tu ke? Wow, macam signature lah. Ni yang korang pergi tu apa, dia punya jalan tu kecil kan? Ada kereta kan? Ni aku cakap Rafat dia ataupun tidak. Tunggu saja je. Macam apa dekat Seoul. Ni buat je kan? Dia dijual dekat bawah tu. Dijual lah. Serius lah? Dekat atas RM3. Ini belakang ni background tu Betul-betul cantik. waktu kita nak masuk entrance tadi. Background tu cantik, nampak tak di situ? Kemala Syazwani. Islamic sikit tu ialah bahasa Arab. Ni kalau kahwin apa, kalau bercinta lepas tu broken malu je. Datang balik tengok. Syahira forever. Love forever. Kena cari ni tiba-tiba dia Nasrullah. Haizah. Oh. Raiza lah, janganlah. Haiza lah. Raiza lah. Mizi. Jangan sampai kita dapat Syafa kat situ. Oh, Nas. Madu 3. Dahsyatnya. Pemain yang dia. Man, cek nama ke Man? Tak, nama aku jarang ada. You. Tak, orang nama Lokman jarang ada. Tak, orang lain yang tulis. Wani Love Haikal. Hangat forever. Ada? Kita tengah nak cari Syafa ni. Wah, tak ada nama rare kot. Nama rare sikit. Kiwi love carrot. Ahmad nanti berani tengok. Hati. Timer lah. Kepala Nas ke potong lah. Okay. Dekat tengah lah ambil kan? Baru dah bercover. Sekejap Jaga tau, dia ludah tau. Sekejap. Tak cakap pimpin ayah. Kau tengok Aisyah.
Meluk dengan Aisyah. Abang. Ni tak ni. Ayo bagi sini. Sekejap. Terima kasih. Hanif, nah. Okay, Abang. bagi. Jom. Aisyah. Jangan pegang tengah sangat. Ini pegang tengah sangat. Abang pegang macam ni je. Ujung. Sini. Abang tengok ayah buat. Main, sekejap main. Okay. Pusing. Nah. Abang jangan tu pendek bang. Macam ke? Jom. Kami tak. Okey lah. Habis dah. Sikit abang. Okey, hati dekat sikit. Hati dekat sikit. Boleh macam tu dah. Ada bunyi ni. Betul lah boleh tembusnya. Ha? Ayah awak Jordan. Ayah awak sama je. Pergi Jordan belajar makeup. Betul. Okey. Balik dia bilang waktu dah menambah 7 minit. Sama agak je. Awak tengah tengok map ke? Jangan boleh kaya. Tu lawa bang. Walau. Ya, ada kereta tak bang? Ha? Sekarang dekat luar tengah hujan lebat. So banyak sangat plan kita tukar. Dan Ahmad Latif sedang apa ya? So, kita bagi biskut kering dengan TO panas. Layan. Sedap ke abang? Abang? Sedap ke? Abang? Sedap cakap apa? Sedap cakap apa? Saya. Lagi? Kamu. Alhamdulillah. Makan lagi. Ayah nak sikit boleh? Okey, ayah. Untuk tujuan keselamatan, tidak dibenarkan meletak apa-apa barangan di balkoni. Okey. Yang nak tengok air. Sampai sulai baju. Tu boleh ke? Tu. Okey, betul. Okey, betul. Tu. Aisyah dah siap ke? Tunjuk. Dah siap, tunjuk. Malaysia. Malaysia. Merdeka. Malaysia. Uyo. Boleh lagi kreatif boleh. Kecuali tu dah ada. Dah.
Dah siap. Okey, tunjuk dua-dua. Tunjuk dua-dua. Angkat, tunjuk dua. Abang. Abang. Tunjuk. Abang tunjuk. Terbalik, abang. Tunjuk ayah. Terbalik. Abang sini lah. Terbalik. Tunjuk ayah. Begini. Okey, 1, 2, Hati-hati tengok ayah. 3. Aisyah tengok ayah. Itu Tokyo Town. Dia macam indoor. Bolehlah nak pergi. Ada apa? Ada apa? Konon-konon dalam tu ada sakura lah. Tapi keluar. Ada tu yang Tokyo Town tu. Orang lain semua Man, kita man. Perform. Okay, terbaik. Aisyah okey? Atif, Aisyah tengok ni Atif. Ni nak makan. Roti pedas. Oh iyalah. Okey, besar-besar. Macam tu. Sama ibu. Merah mahal. Perak. Sekarang kita di View Green View Garden. View Garden. Ini anak nombor 2 sedang tidur ya. Ni orang busy. Orang busy. Yang macam orang putus cinta cabut salah satu kelopak. Atif mana Atif? Okay. Yang ambil stroller. Bawa pergi tengok air. Atif shopping macam mana? Bunyi ayam macam mana? Man, ni kambing macam mana Man? Sama Man, biji. Ni Man, tu kambing belah utara tu. Abang tak apa. Ha? Abang tak apa bang? Lepas ni kena minum air Sak. Allah. Sibuk atau bunyi kan? Macam kita orang waktu Insya. Yelah, maybe next time kita boleh letak sini kan. Di camping dekat. Apa namanya tadi? Boleh Man? Malam. Okey, Tidur sini tak malam ni? macam nak tidur sini? Macam dah? Teman aku. Aku tak boleh lah. Tak apa, kau balik petang sikit boleh? Tak apa
Tanya lawa juga tempat dia, cantik, smart.